Sampai bila kita nak bergantung kepada pasaran Amerika Syarikat? Bila isu tarif timbal balas ini berbangkit, ada yang bagi penyelesaian mudah. Berhenti je lah berdagang dengan Amerika Syarikat. Negara lain kan banyak lagi. Dia tak semudah itu Amerika Syarikat ini pasaran ekspor nombor 1 kita. Tahun lepas, ekspor kita ke Amerika Syarikat lebih kurang 200 bilion ringgit. Jadi kalau nak berhenti berdagang terus, ke mana kita nak halakan ekspor itu? Dan yang hasilkan produk itu pun banyaknya syarikat Amerika Syarikat yang melabur di Malaysia. Amerika Syarikat juga pelabur nombor 1 kita kalau dia tak dapat ekspor ke Amerika Syarikat, besar kemungkinan dia akan angkat kaki pindah ke negara lain. Kilang tutup. Kalau kilang tutup, pekerjaan pun hilang. Jadi siapa yang terasa? Rakyat kita juga. Jadi nak tak nak, kita terpaksa juga berunding dengan Amerika Syarikat dan meterai perjanjian AD untuk selamatkan mata pencarian rakyat kita. Tapi ini semua tak bermakna kita berpuas hati dengan hanya bergantung kepada Amerika Syarikat. Malaysia sekarang ni dan sebelum ni juga gigih untuk membuka pasaran baru. Kita nak pelbagaikan destinasi ekspor kita. Antara destinasi yang kita sasarkan ialah Timur Tengah, Amerika Selatan dan juga Afrika. Sekarang saya berada di Ethiopia, di Addis Ababa, di Benua Afrika. Satu nama yang mungkin kurang dikenali, tapi insyaAllah mampu membuka peluang lebih besar untuk kita. So, you all tahu tak, tahun lepas perdagangan kita dan Ethiopia mencatatkan peningkatan 56.4%. Ini tinggi, tapi inilah buktinya bahawa usaha kita mempelbagaikan pasaran ekspor telah bermula jauh lebih awal dari tarif timbal balas Trump. InsyaAllah kita akan gandakan usaha itu untuk menjamin kesejahteraan ekonomi Malaysia.